Gigi berlubang actually boleh berjangkit. Berjangkit dalam mulut orang tu sendiri, berjangkit pada gigi sebelah dia dan juga boleh berjangkit kepada orang lain. Berjangkit kepada diri sendiri tu bermula daripada bakteria yang ada dalam mulut tu sendirilah dan juga penjagaan kebersihan mulut. Dalam mulut kita memang ada bakteria campur dengan air liur, campur dengan apa yang kita makan. So dia akan develop proses untuk gigi berlubang lah. Dalam mulut tu keadaan dia terlalu acidic dan banyak sugar. Kalau satu gigi tu dah berlubang, actually kat situ dia ada bakteria yang duduk. Boleh efek kepada gigi sebelah dia juga. So that's why dia boleh berjangkit lah antara gigi. Kalau berjangkit kepada individu lain tu, biasanya kalau share makanan, share sudu ataupun orang dewasa yang cium anak dia, transfer of saliva. Antara langkah untuk mencegah, kita sendiri kena sedar yang kita ada gigi berlubang dan cepat-cepat dapatkan rawatan. Buat tampalan. Kalau dah tak boleh tampal, perlu buat cabutan. Kalau banyak karang gigi pun yang tu kena buat scaling. So settlekan semua problem yang ada dalam mulut kita supaya kita tak jadi pembawa kepada masalah gigi kepada orang lain.